Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai semua, selamat datang ke i3 TV PSS SK Sultan Ismail 3 dari sekolah kita untuk anda semua. Inspirasi, informasi, inovasi, jom kita saksikan montaj istimewa yang merakam detik-detik menarik aktiviti dan keceriaan warga SK Sultan Ismail 3. Setiap langkah bermula dengan sebuah impian. Setiap perjalanan pasti menemui penghujungnya. Namun jasa seorang guru akan terus hidup di dalam setiap insan yang dididiknya. Encik Saiful Bahrin bin Zainal dilahirkan pada tanggal 28 Julai 1966 di Kota Baru dan merupakan anak sulung daripada 7 orang adik-beradik. Beliau merupakan putera kepada Encik Zainal bin Uthman dan Puan Sharifah Maimunah binti Syed Uthman. Pada tanggal 23 Mac 2014, beliau telah mendirikan rumah tangga dengan Wan Noraznita binti Wan Abdullah. Perjalanan pendidikan beliau bermula di Tadika Tanah Merah pada tahun 1972 sebelum meneruskan pengajian di Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan Inggeris pada tahun 1974. Beliau kemudiannya menyambung pengajian ke Sekolah Rendah Kebangsaan Seri Suria Tanah Merah pada tahun 1975. Beliau kemudiannya meneruskan pengajian menengah di SMK SI Kota Baru pada tahun 1980 sebelum meneruskan pengajian di Maktab Sultan Ismail pada tahun 1983 dan kemudian mengakhiri pengajian menengah di Polisains pada tahun 1984. SK Tengku Indra Putra 1985. Di sinilah titik permulaan kerjaya beliau sebagai seorang pendidik sebelum meneruskan bakti di sekolah kedua SK Kampung Sireh selama 5 tahun. Tahun 1990 menjadi satu lagi detik bermakna apabila beliau berjaya menamatkan kursus perguruan KDC di Maktab Perguruan Persekutuan Pulau Pinang. Dan sejak tahun 1991 sehingga kini, SK Sultan Ismail 3 menjadi saksi kepada dedikasi dan kasih sayang beliau dalam mendidik anak bangsa. Itulah tadi sorotan dan warna-warni aktiviti warga SK Sultan Ismail 3. Terima kasih kerana bersama i3 TV PSS. Teruskan menyokong kami, teruskan berkarya dan teruskan mencipta inspirasi. Saya Nazratul Reda bagi pihak kru i3 TV PSS SK Sultan Ismail 3. Jumpa lagi dalam episod yang akan datang.